Salam sejahtera. Hari ini saya kongsikan kepada anda semua sebuah air fryer, berjenama Imaflex. Dengan masalah bila disambungkan kepada soket dan dihidupkan, seluruh rumah bergelap. Trip maksudnya ada litar pintas. So yang ini saya sudah baiki. Masalahnya ialah di dalam ni, wire dalam ni putus dan wire neutral dengan earth bersentuh. So apa yang saya buat, saya potong dan sambung semula. So ini wire-wire yang telah saya potong di dalam ni dan saya sambung balik. So cara untuk memeriksa dia ialah senang saja. Anda perlukan multimeter, laraskan kepada bahagian keterusan. Dan apa yang anda perlu lakukan ialah anda ukur keterusan. Live dengan neutral, kalau off tidak boleh ada bacaan. Live dengan earth pun tak boleh ada bacaan. Dan earth dengan neutral pun tak boleh ada bacaan. Ketika dirujuk kepada saya, neutral dengan earth ada keterusan. So maksudnya dia ada litar pintas. So cara untuk periksa dia, sama ada dia elok ataupun tidak. Yang ini dah elok. Anda sentuh pada live dan neutral. Lepas tu anda hidupkan dia punya timer. Nampak? Dia punya multimeter naik sedikit. Kalau kita nak tahu dia punya heater berfungsi ataupun tidak, kita laraskan heater dia, multimeter akan naik lagi. Nampak tu? On, off. On, off. Kalau timer off, semua padam. So itulah cara-cara bagaimana kita nak tahu dia elok ataupun tidak. So itu saja perkongsian hari ini. Selamat mencuba.